Pernah tak anda terfikir macam mana buku teks zaman dulu ajar kanak-kanak tentang kesihatan? Hari ini, kita akan selami sebuah buku teks yang sangat unik yang menggabungkan tips kesihatan harian dengan ajaran rohani. Satu pandangan yang sangat menarik tentang pendidikan awal. Okey, jom kita tengok apa topik-topik menarik yang ada dalam buku ni. Kita akan mulakan dengan konsep kesejahteraan diri. Lepas tu, kita tengok bab pemakanan, ritual kebersihan, cara menjaga panca indera dan akhir sekali kita akan kaitkan semuanya antara kesihatan dan keimanan. Jadi, idea utama dalam buku ni ialah kesihatan peribadi itu bukan setakat tanggungjawab fizikal semata-mata, tapi ia dilihat sebagai sebahagian daripada iman seseorang. Satu pendekatan yang sangat bersepadu, kan? Okey, jadi nak mula dari mana? Mestilah dari apa yang kita makan, apa yang masuk dalam badan kita. Inilah asas kepada segala-galanya, asas kepada kesihatan yang baik. Ini dia muka surat sebenar dari buku teks tu. Cuba tengok tulisan Jawi dengan ilustrasi yang berwarna-warni. Comel je. Kita boleh rasa sendiri macam mana agaknya pengalaman kanak-kanak belajar dari buku ni dulu. Mesej dia sangat jelas dan mudah difahami. Prinsipnya ialah makan secara bijak dan bertanggungjawab. Bukanlah dilarang terus, tapi kalau dah makan tu, kenalah pandai jaga, kena gosok gigi lepas tu. Dan yang menariknya, tengoklah betapa jelasnya buku ni tunjukkan perbezaan visual. Sebelah sini, makanan yang boleh rosakkan gigi. Sebelah sana pula, makanan yang berkhasiat. Budak-budak tengok pun terus faham. Sangat berkesan. Okey, dah selesai bab makan. Sekarang, jom kita beralih ke bahagian kebersihan diri. Dan yang ini bukan sekadar tentang nampak kemas dan bersih, tapi ia juga dianggap sebagai satu bentuk ibadah. Buku ni bukan setakat suruh kita buat sesuatu, tapi ia terangkan kenapa kita perlu buat. Ia kaitkan terus tindakan fizikal, macam potong kuku ni, dengan pencegahan penyakit. Sangat logik dan praktikal kan? Dan ini bahagian yang paling menarik. Cuba tengok betapa spesifik dan terperincinya arahan yang diberi. Bukan main potong je tau. Siap ada nombor lagi pada setiap jari, tunjukkan urutan mana yang perlu diikuti. Jom kita tengok salah satu kaedah yang ditunjukkan khas untuk tangan. Perasan tak susunan dia? Ada ritual, ada tertibnya. Benda yang nampak biasa macam potong kuku pun boleh jadi satu amalan yang lebih bermakna. Baiklah, dari benda fizikal macam kuku, sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih abstrak sikit, iaitu panca indera kita. Macam mana buku ni ajar pasal penjagaan mata contohnya. Ini dah lebih dari sekadar kesihatan fizikal yang biasa. Memang ada satu bab khas tau, tajuknya menjaga mata. Dan cara ia diterangkan tu seolah-olah perbuatan melihat ni bukan benda automatik, tapi satu pilihan yang kita kena buat dengan penuh kesedaran. Jadi nampak tak bezanya di sini? Intipatinya, perbuatan melihat tu sendiri ada nilai moral dan spiritual. Apa yang kita pilih untuk lihat, itulah yang penting dan ada kesannya. Dan yang bestnya, lepas ia sentuh bab-bab rohani, ia terus bagi tips praktikal yang kita semua tahu. Jangan baca dalam gelap, jangan baca dekat sangat. Dia gabungkan dua-dua dunia ni, rohani dan saintifik dengan sangat semula jadi. Okey, kita dah tengok pasal makan, kebersihan dan panca indera. Sekarang, jom kita cuba cantumkan semua ni dan fahamkan apa sebenarnya falsafah besar di sebalik semua ajaran dalam buku ni. Macam dalam mana-mana buku teks mesti ada kuis kan? Untuk uji kefahaman. Jom kita cuba jawab satu soalan ni. Tengok anda semua fokus ke tak tadi. Soalannya, manakah cara yang betul untuk menjaga mata? Pilihannya ada 3. Menonton televisyen dari jarak dekat, memandang matahari ataupun memandang tumbuh-tumbuhan hijau. Agak-agak yang mana satu? Dan jawapannya sudah tentulah memandang tumbuh-tumbuhan hijau. Nampak macam soalan mudah kan? Tapi sebenarnya ia merumuskan balik mesej utama tadi. Menghubungkan satu tindakan fizikal dengan kesihatan dan juga penghargaan kita terhadap alam semula jadi. Jadi, inilah kesimpulannya. Apa yang kita panggil sebagai kesejahteraan holistik. Menurut buku teks ni, menjaga badan, menjaga makan, menjaga kebersihan, semua tu adalah sebahagian daripada cara kita menunjukkan rasa syukur dan keimanan. Setiap perbuatan kecil tu ada makna yang lebih besar. Dan semua ini tinggalkan kita dengan satu persoalan yang menarik kan? Macam mana agaknya cara kita ajak anak-anak tentang kesihatan asas yang disulam dengan nilai-nilai murni boleh membentuk cara mereka melihat dunia bila mereka besar nanti. Ia bukan lagi sekadar tentang apa yang perlu dibuat, tapi lebih mendalam. Mengapa ia penting?